kepadamu cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah untuk ajarmu. Terima kasihku kepadamu cikgu. Emma, tak tahu ke hari ini merupakan majlis hari guru di sekolah kita? Jom kita tengok. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Apakah pesanan Tuan Guru Besar kepada cikgu-cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Hari Guru yang disambut di dekat sekolah yang bertemakan Guru Pemacu Transformasi Pendidikan. Harapan saya supaya guru-guru di SK Bogor memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak murid dengan menitik beratkan aspek-aspek yang terkandung dalam PPM untuk kemudian murid dan juga untuk memperkasakan PBD untuk murid-murid di SK Bogor ni. Berapa tahun waktu cikgu telah berkhidmat? 28 tahun. 25 tahun. Selama 25 tahun. Selama 10 tahun. Selama 26 tahun, 5 bulan. Ini selama 30 tahun. Lebih kurang 15 tahun. Selama 31 tahun. Okey, dah berkhidmat lebih kurang 17 tahun. Selama 25 tahun. Selama 16 ke 17 tahun. Telah berkhidmat selama 28 tahun dan ini merupakan tahun terakhir. Cikgu sudah berkhidmat selama 18 tahun, 4 bulan. 15 tahun. Selama 28 tahun. 28 tahun. Selama 16 tahun. Selama 26 tahun. Selama 14 tahun. Okey, Kak Azhar berkhidmat 28 tahun. Saya telah berkhidmat selama 28 tahun. Okey, 26 tahun.
Selama 19 tahun sebagai guru prasekolah. Selama 30 tahun tak lepas saya berbencing. 28 tahun. Selama 9 tahun. Selama 28 tahun. Selama 30 tahun. 29 tahun. Selama 17 tahun. Okay, saya berkhidmat 16 tahun sebagai guru selama 8 bulan. Belum cukup setahun lah. Selama lebih kurang, ini tahun ke-15 lah. Lebih kurang 27 tahun. Selama 30 tahun. Selama 29 tahun. Selama 17 tahun. 17 tahun. Selama 1 tahun lebih. Selama 32 tahun. Selama 19 tahun. Apakah memori yang cikgu tak boleh lupakan sepanjang mengajar? Sepanjang cikgu mengajar, memori yang tak pernah cikgu lupakan ialah anak murid asli cikgu hadiahkan cikgu durian. Dan dia letak durian tu dalam beg sekolah dia bawa durian tu untuk cikgu. Memori pula. Memori ni memori yang sangat-sangat tidak dapat dilupakan. Iaitu memori pertama sekali jatuh cinta dan dapat seorang isteri. Masya Allah. Allah. Dipostingkan ke Borneo. Dan memori yang paling manis adalah setiap hari adalah manis bagi saya. Seorang murid suruh kahwin dengan abang dia. Pasukan olahraga dapat masuk final. 4 tim masuk final walaupun tak menang tapi dapat masuk final kita dapat suka sangat dah. Kenangan manis apabila jalan ke sekolah tu terpaksa melalui hutan belantara dan jatuh seorang diri. Itulah yang paling manis sepanjang hidup saya. Okey, memori yang paling manis sebagai guru cikgu dapat banyak hadiah. Ialah kenangan ketika berada di Sarawak. Murid saya ucap terima kasih kerana lulus cemerlang dalam peperiksaan. Masa posting, first posting kat Sabah. Pedalaman 2. Kenangan-kenangan kat situ memang best. Memang best dari bujang sampailah beranak satu. Telah melamatkan diploma, selepas tu degree, lepas tu diploma lagi sekali. Di IPG bersama rakan-rakan. Semasa kes Al-Fatih lah. Itu adalah kenangan manis. Bila memegang kelas yang terakhir dan beberapa bulan mendapat hadiah kelas terbersih. Anak-anak murid berjaya dalam bidang masing-masing dan berjumpa dengan cikgu. Dan masih ingat nama cikgu sehingga kini. Yang tak dapat saya lupakan pada tahun lepas, pasukan bola jaring murid prasekolah telah memenangi tempat ketiga daerah. Mengajar kelas bersatu. Ke lawatan murid ke Sarawak. 2016 UPSR terbaik Kuala Terengganu. Kenangan yang paling cikgu suka sekali adalah ketika sebagai seorang guru prasekolah lah. Ketika murid-murid cikgu dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kenangan yang tidak dapat dilupakan adalah ketika kematian ayah saya pada 10/21/2023. Bila murid-murid saya mengadakan happy birthday pada saya secara surprise. Sebagai guru nilam, pernah mendapat anugerah nilam terbaik 2 tahun berturut-turut, tahun 2004 dan 2006. Dan sekolah saya, SK Paramidi telah dianugerahkan Johan Kebangsaan Pusat Sumber tahun 2006. Murid cikgu lulus cemerlang dalam matematik UPSR. Apabila saya berada bersama anak-anak tahun 1, mereka akan menganggap saya macam mak mereka. Itu saja. Ketika diposting ke Marudi, Sarawak, di mana berjumpa dengan pelbagai ragam anak murid dan juga parents. Yang tak paling dilupakan waktu mula-mula posting di Johor. Sebab dalam beberapa minggu sebenarnya, mungkin dalam sebulan, kami dijemput pergi kenduri. Okey, 3 orang cikgu lah. Cikgu baru-baru. Dia masa kenduri tu dah pakat dah. Okey, kita makan kenyang-kenyang. Jadi tak jauh balik, tak jauh tu dah. Rupanya tak jauh tu ada dia makan nasi ambang, nasi ambeng. Kena buat balik. Saya pernah mengajar daripada tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 pada tahun yang sama. Sekian.